Setiap kali dapat bonus raya memang rasa macam rezeki besar. Dan ya, memang betul, bonus adalah duit tambahan. Tapi dekat sinilah ramai orang terlepas pandang. Bonus masuk, terus habis. Upgrade raya, tambah pemanjaan. Belanja tanpa sendah. Akhirnya, raya habis, bonus pun habis. Tak ada apa dah yang tinggal. Sedangkan kalau kita fikir betul-betul, fungsi bonus bukan untuk besarkan gaya hidup. Fungsi bonus adalah percepatkan matlamat hidup. Gaji, jaga kehidupan harian. Bonus, bina masa depan. Bayangkan kalau setiap kali dapat bonus, kita simpan sebahagian. Sedikit demi sedikit, matlamat kewangan kita akan jadi lebih dekat. Tak perlu simpan semua. Cukup ikut rules mudah ni je. Sebahagian untuk kita nikmati, sebahagian lagi untuk kita simpan, dan sebahagian lagi untuk kita tambah aset masa depan. Nampak kecil? Tapi kalau konsisten setiap tahun, kesannya boleh ubah seluruh kewangan kita. Hakikatnya, orang yang kewangan makin kukuh ni bukan sebab bonus mereka besar, tetapi sebab setiap kali dapat bonus, mereka ada yang diorang tinggalkan untuk simpanan. Kalau tahun ni dapat bonus, cuba buat keputusan yang berbeza. Jangan biarkan ia sekadar berlalu begitu je. Tukar sebahagian kepada simpanan yang boleh kekal nilainya seperti emas. Sebab bonus ni bukan peluang berbelanja lebih. Bonus ni adalah satu peluang untuk mempercepatkan masa depan. Kalau nak bermula, klik butang sign up. Emas, pasport kekayaan kita semua.